Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najran abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak tunaikan permintaan subscriber lagi. Katanya next video mukbang sambal ikan bilis dengan nasi kosong, telur mata dan kicap. Sumpah sedap walaupun simple, apapun best menu kali ni. So Najwa pun nak cubalah sebab Najwa rasa macam menarik. Dia kata simple tapi rasa dia tu sedap. Gitulah. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload. Tanpa memulakan masa, jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa. Sambal bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Susah sambal bilis ni makan dengan nasi kicap. Memang betul-betul sedap. Memang kena. Sebab kicap ni manis kan, lepas tu campur dengan mi masin pedas, memang sedap gila. Sedap korang. Sumpah sedap kan? Sedap tak menu kali ni? Sedap. Bagaimana pedas tak sambal dia? Bagi aku pedas lah sikit. Kalau bagi Najwa okey rasa dia sebab sedap. Dia pedas masin, lepas tu makan dengan kicap manis. Sumpah sedap. Dia ngam lah rasa dia. Sumak. Terima kasih tahu yang request menu kali ni. Sumpah sedap gila walaupun simple, tapi rasa dia tu memang berasa lah macam tu. Sedap gila. Sedap.
memang mantap korang. Licin ni memang sedap gila menu kali ni. Saya suka sangat. Alhamdulillah guys, nanti memang betul-betul kenyang ya pada menu kali ni. Sumpah sedap gila. Memang sedap lah walaupun simple, tapi rasa dia tu memang betul. Subscriber tu cakap luar biasa, memang mantap lah menu kali ni. Dia pedas, masin tu tambah kicap manis, jadi ngam rasa dia. Gitulah dia bagi markah 10/10 pada menu kali ni. Kalau Sama berapa? juga 10/10. 10/10 sebab sedap tau, pedas dia pun manja-manja gitu. So sampai sini saja video kita kali ni. Kita beri next video. Bye bye. Assalamualaikum. Saya